Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, Tabung Amanah Sultan Kedah, TAS, terus berusaha membantu rakyat memastikan kesejahteraan dan kemajuan negeri Kedah dapat dirasai oleh semua. Di bawah TAS, pelbagai inisiatif telah dilaksanakan untuk memastikan kesejahteraan rakyat negeri Kedah dalam pelbagai sektor. Dalam sektor pendidikan, TAS telah membantu lebih dari 2,000 pelajar, termasuk daripada keluarga berpendapatan rendah, melalui program STEM, latihan K-Tekno yang menjamin penempatan kerjaya dan kelas kemahiran bahasa Inggeris. Selain itu, program sarapan pagi turut diwujudkan bagi memastikan pelajar yang kurang berkemampuan mendapat nutrisi yang mencukupi. Dalam sektor kesihatan, seramai lebih kurang 1,600 individu telah menerima manfaat melalui pembinaan telaga tiub untuk bekalan air bersih. TAS juga turut membekalkan susu tepung penuh krim dan multivitamin bagi ibu hamil berisiko dan kanak-kanak. Dalam sektor kebajikan sosial, TAS telah menyalurkan bantuan kepada lebih dari 1,500 penduduk dalam tahun 2024. Bantuan ini merangkumi bakul makanan asas, community outreach, sumbangan wang tunai, program back to school dan baik pulih rumah, serta bantuan kepada mangsa bencana alam. Bagi sektor perlindungan haiwan, TAS telah memperuntukkan sejumlah RM100,000 bagi projek community, trap, neuter and release untuk mengawal populasi anjing liar di Pulau Langkawi. Setakat ini, sebanyak 27 ekor anjing liar telah menjalani proses pemandulan. Selain itu, TAS turut memberi tumpuan kepada Pusat Perlindungan Haiwan dan penyediaan makanan kepada haiwan terbiar. Untuk sektor sukan dan alam sekitar, pelbagai program sedang dirancang dan bakal dilaksanakan, bertujuan memupuk gaya hidup sihat serta amalan kelestarian alam sekitar bagi generasi pada masa kini dan akan datang. Segala usaha ini adalah untuk rakyat negeri Kedah demi membina masa depan yang lebih baik dan sejahtera. Saya menyeru agar kita semua bersatu menyokong dan menyertai inisiatif TAS. Bersama TAS, kita melangkah ke hadapan.